Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya, masih dan sama juga, iaitu 25 Jun 2026 Masehi bersama dengan 9 Muharram 1000 bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Sekarang pukul 6.54 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Ini video kedua untuk hari ini tak? Okey, untuk video bahasa ni saya nak review, untuk video ni seperti biasalah video dari report. Selepas ada buat video dari report kemarin pada pukul 8 malam, saya terus bersiap-siap pergi ke masjid untuk tengah kuliah, dan juga ada biasalah ada jamuan makan-makan. Kuliah maghrib tu ada makan-makan, lepas tu singgah kedai Fikri seperti biasa, mak internet sampai ke pukul 12.30 pagi. Lepas tu 12 pagi tu, 12 tengah malam tu dah ada 12 12:10 pagi baru saya balik ke rumah. Tu terus tidur tu dalam pukul 1 berapa, dalam pukul 2 pagi tak tidur. Bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi sampai subuh, makan sarapan. Lepas tu tunggu ajak nak kerja lagi ni. Tiba tak jadi kerja. Tiba-tiba lah kepala kerja lah. Kepala punya kerja ni lah, kerja dengan adik-adik lah hari ni. Sepatutnya sambung kerja kayu itulah. Dia hasil kayu tu. Lepas tu hari sibuk tu lah. Kayu getah dah. Ajak nak pergi pula nak sudah hari ni. Tak jadi. Lepas tu esok Jumaat memang cuti dah. Lepas tu panjang hidup main internet gitu, main Facebook gitu. Lepas tu tidur. Dah muka tak ada kerja apa kan. Sambung tidur lah. Dari pukul 10 sambung tidur. Bangun pada pukul 1.10 pagi tengah hari. Lepas tu tunggu barang tu. Tiba-tiba bagi tu sapa pada 2.28 pada malu post tu, bagi Shopee sapa malu post Malaysia sapa pada pukul 2.28 petang. Lepas tu malu Shopee Express pula sapa pada pukul 3.20 petang. 3.30 barulah saya semaya Zuhur untuk duduk alik tunggu barang kan. Nak main Facebook apa semua, duduk alik saja larang gitu. Lepas tu sama main internet pula, Facebook pula. Mayat. Lepas tu lepas pada buat video dari tak ni. Lepas pada buat video review pada pukul berapa? Pukul 4.30 pukul 4 malam. Pukul 6.30 ni buat video review bagian Shopee tu. Lepas tu lepas selesai tu pukul berapa? Pukul 6.40 tu barulah mandi dan tu semaya asar. Lepas semaya asar ni relax kejap. 6.54 ni terus main ke sini lah. Tu buat video dari report ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.